Waktu unboxing tu pun rasa macam buka gadget mahal. Dalam kotak cuma ada satu unit card reader yang dibalut rapi dan siap dengan tali keychain kecil. Simple tapi thoughtful. Aku terus pasang tali keychain tu. Kecil, ringan, senang dibawa ke mana-mana. Lepas tu aku terus try pasang micro SD card ke slot bawah. Kemudian cucuk je pada port USB Type-C phone aku. Tak sampai beberapa saat, terus detect automatic. Tak perlu install apa-apa driver, tak perlu buka app khas pun. Terus keluar notification device connected. Dari situ aku buka file manager, nampak terus folder micro SD. Sangat plug and play. Bila aku mula transfer file size besar, aku betul-betul terkejut dengan kelajuan dia. Video panjang beratus-ratus megabytes. Boleh siap pindah dalam lebih kurang 10-15 saat saja. Aku try banding dengan card reader murah yang aku guna sebelum ni, beza jauh. Yang ni betul-betul stabil, tak disconnect, tak delay. Rasa macam tak perlu tunggu lama langsung. Lepas beberapa hari guna, aku mula sedar card reader ni bukan sekadar alat pindah data. Dia sebenarnya penyelamat bila phone dah penuh